Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, ada seorang masuk khairat kematian. Bila dia mati, dia tak perlu bayar fidyah sebab dah qada puasanya dan si fulan tiada hutang. Duit khairat kematian itu nanti kena faraid atau kena buat macam mana? Baik, duit khairat kematian, jawapan dia, duit khairat kematian ni kita orang ramai kena faham betul-betul. Khairat kematian ni maksudnya duit kebajikan untuk kematian. Duit kebajikan kematian ni, khairat tu maksudnya kebajikan, amal-amal baik yang kita lakukan untuk urusan kematian. Urusan kematian pada kebiasaannya khairat kematian dia bertujuan untuk membantu pengurusan kematian peserta. Itu biasanya kematian peserta dan ahli keluarga. Duit khairat kematian ini adalah duit kita tabarruk, kita bersedekah, kita macam sedekah, kita himpun ramai-ramai. Maksudnya kita himpun tu kita serahkan, itu kebajikan kita, sedekah kita untuk urusan kematian. Itu maksud dia. Katakan, saya tak pasti bagaimana khairat kematian yang dimaksudkan, tetapi kebiasaannya asasnya begitulah. Dia punya akadnya akad tabarruk. Akad kita keluarkan sejumlah wang kita, barangkali 60, barangkali 80, bergantung pada khairat di mana, siapa pengurus dia. Tapi asasnya begitu, kita ambil duit orang dengan akad kita menerima duit sedekah daripada dia untuk urusan kematian. Akadnya begitu. Oleh kerana itu, duit khairat kematian, jika berlaku kematian, seseorang kematian, bila berlaku kematian, duit himpunan yang telah disedekahkan oleh orang ramai itu digunakan untuk pengurusan kematian. Ataupun sesuatu khairat kematian itu dibuat keputusan, kita buat kutipan dari orang ramai, kalau berlaku kematian, maka kita bagi sejumlah wang kepada ahli keluarga jenazah, bagi meringankan bebanan mereka, bagi melaksanakan konsep at-ta'awun, tolong-menolong sesama orang Islam. Jadi katakan khairat kematian sesuatu tu dia buat keputusan, pengurusan dia buat keputusan, kita bagi kepada ahli keluarga 1,000 sebagai contoh, atau mungkin ada lebih. Jadi duit itu adalah duit, bukan duit jenazah, bukan duit si mati, duit sumbangan orang ramai. Duit sumbangan orang ramai. Sebab tu ada orang dia masuk khairat kematian baru sekali, tiba-tiba dia meninggal dunia, sekali saja dia bayar, dia mendapat hak yang sama. Pada kebiasaannya khairat kematian begitu, dia dapat hak yang sama, jumlah yang sama. Ada orang sampai 10 tahun dia bayar muda bagi contoh. Dia sedekah, dia masuk khairat tu ketika usia dia muda. 10 tahun selepas tu baru dia meninggal dunia, maka dia dah bayar 10 tahun, tapi dia bayar dapat nilai yang sama. Kerana apa? Sebab tu saya bagi tahu, khairat kematian adalah akad tabarruk, dia akad sedekah. Jadi bila dah beri tu, dia bukan duit dia, duit para peserta kesemuanya, duit bersama lah, duit sedekah bersama. Oleh kerana itu, dia bukan duit peserta, dia adalah duit bersama ketika diperlukan atas akad bersama yang bersama persetujui perkara itu. Itu khairat kematian. Oleh kerana itu, duit khairat kematian bukan harta pusaka. Tidak perlu difaraidkan, dia dikembalikan kepada ahli keluarga kerana kebiasaannya asalnya adalah untuk meringankan urusan kematian seseorang anak qaryah lah, itu biasanya begitu. Wallahu a'lam.